Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sahabat-sahabat se-Facebook Okey. Okey, hari ini kita masuk kebun. Aktiviti saya hari ini masuk kebun. Kita punya usia pokok kita pun dah berusia sekitar 2 bulan 2 minggu 2 bulan 2 minggu. So hari ini kita nak tabur sikit baja lah, baja organik dalam bentuk NPK biji So saya nak tunjuk kawan-kawan pokok bunga kantan saya yang dah berusia sekitar 2 bulan 2 minggu. Okey guys, saya tunjuk sekarang pokok bunga kantan saya. Okey sahabat, ini pokok bunga kantan saya lah yang berusia sekitar 2 bulan 2 minggu. Okey, dah ada 2 cabang Hari ni kita nak letak baja ya. Okey sahabat, kita ke pokok yang seterusnya. Ini pokok baru tanam sahabat. Okey, baru tanam. Sekitar 2 minggu ada ni. 2 minggu usia dia. Okey. Yang ini 2 bulan 2 minggu. Ni 2 bulan 2 minggu. Baru tanam. Ini baru tanam. Yang ini berusia sekitar 2 bulan 2 minggu. Dah ada dah. Ini macam dia punya ni bunga dia. Berdekor macam bunga dia. Adakah ini akan menunjukkan hasil kita yang pertama? Kita nantikan Sebab saya tak tahu ni antara bunga ataupun dia punya batang ibu, kita tak tahu. Kita tengok dulu. Okay guys, tinggi lah Okay, cantik lah, tinggi. Okay, pokok seterusnya. Dua bulan 2 minggu. Okay. Pun sama, ada tunas baru di bawah. Tak tahu sama ada bunga ataupun batang utama lah. Kita tak tahu. Okey sahabat, dekat bawah sana pun ada yang saya tanam Bawah pun ada kita tanam. So kita tunjuk kat sini sajalah tu pondok saya lah dengan anak-anak saya. Okey, yang ni baru tanam juga. Baru tanam. Okey, 2 bulan 2 minggu. Ini baru tanam juga. Tapi dah macam layu kita tak tahu. Kita tunggu je lah. Ini baru tanam 2 minggu. Dah ada ni dah ada tunas baru. Okey. Yang ini guys, tunas baru. Baru tanam 2 minggu dah ada tunas. Sebab rhizom dia yang ni cantik banyak tunas, so dia naik cepat. Okay geng, kat bawah tu pun ada juga geng. Saya punya tanaman rhizom yang baru, yang kat bawah pun ada juga. So tak payah kita tunjuk jauh tu bawah tu. Okay, kawan-kawan, yang kat belakang ni semak lagi ni. Okay, semak. Nanti saya nak cuci lah nak tebas. Okey. Tebas pelan-pelan lah. Okey. Tu. Nampak semak lagi Saya akan cuba usaha untuk bersihkan tempat ni lah. Tempat baru. Tempat baru, kita tanam benih yang baru. Okey. Setakat ini itu saja guys. Semoga terhibur dengan video saya. Sekian, terima kasih. Kita jumpa untuk membuat baja ataupun menabur baja organik NPK. Okey guys. Okey geng. Ini tempat yang baru
Saya nak buka tempat baru Okey. Kebun arwah mak saya lah, ataupun kebun arwah adik saya. Ni tempat baru. Kita tengok semak tu. Adakah boleh saya buat ni? Mampukah saya? Cuba tengok dengan pokok besar. Tak apalah, kita buat pelan-pelan, okey. Nak tunjuk kawan-kawan yang saya buat tanaman ni bukan mudah susah Kita mula daripada kosong, daripada bawah. Okey, saya tunjuk tempat dia Okey geng, tengok ni lah tempat dia. Belum saya bersihkan lagi tempat ni. Tengok pokok dia tinggi-tinggi. Ya. Masih katakan orang hutan lah. Kira hutan lagi. Tu pokok petai lama. Ini kebun lama lah maksudnya. Cuma saya kena bersihkan lah. Tempat pun gelap kan. Hutan kata orang. Okey. Bawah tu bunyi sungai Ada sungai bawah. Ni tempat saya bakal bersihkan untuk hari ni Kita buat sikit-sikit lah. Janji sihat. Okay guys. Okay geng. Hari ni pokok tanaman yang saya buat ni dah berusia sekitar 2 bulan 2 minggu. Okay, untuk hari ni kita nak bagi dia baja lah baju organik. Ni baja dia. Kita letak sebulan sekali lah, tak banyak. Sebulan sekali kita akan bagi baja ni. Okay geng. Okay, baja ni hitam, bulat-bulat macam tai kambing Ini baju organik singa laut singa laut. Logo singa laut. Okey, hari ni kita nak tabur kat tepi dia Kita buat pembajaan Okey sahabat. Tengok video yang seterusnya. Sahabat-sahabat. Ni dia baja yang saya tabur tadi di sekitar tepi-tepi pokok ni nampak. Saya tabur sebulan sekali. Saya tabur kat tengah-tengah tu. Takut panas ke apa kan. Baja ni panas, mati pula pokok. Okey geng, sampai di situ sajalah video saya. Berjumpa kita di video yang seterusnya di masa-masa akan datang. Terima kasih kerana menonton video-video saya dan video saya berkebun. Okey, jumpa lagi guys. Okey, jangan lupa follow saya okey, kalau berminat ataupun bermanfaat tentang ilmu-ilmu yang saya kongsikan, bolehlah follow saya, tekan butang follow di atas. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera terbaik.